Korang kalau ada bajet 2.29 juta, ada dua pilihan kereta yang korang boleh beli daripada Porsche Malaysia. Satu daripadanya lah Porsche 911 GT3, satu lagi Porsche 911 GT3 Touring. Untuk mereka yang hidup di sekitar Lita Lumba, 911 GT3 warna putih ni memang sesuai untuk korang. Dengan package Y-Side akan mendapat kelengkapan macam bar anti oleng, sayap belakang kekal, komponen CFRP dan package upholstery race type. Terdapat juga package Club Sport yang merangkumi sangka oleng, tali pinggang 6 poin, unit pemadam kebakaran dan juga tempat duduk bucket yang ringan. Nak upgrade rim magnesium pun boleh. Kalau korang mahukan pengalaman yang lebih premium, boleh pilih 911 GT3 Touring. Yang ini pula nampak lebih sopan sebab tak ada sayap belakang kekal, cuma ada retractable spoiler, logo 911 GT3 Touring, rim aluminium tambahan, tempat duduk baris kedua dan suasana kabin yang lebih klasik. Tapi jangan risau sebab kedua-dua model dapat enjin yang sama. Nadi Flat 6 4.0 liter NA mampu hasilkan kuasa 510 PS dan 450 Nm. Boleh didapati dengan pilihan transmisi manual 6 kelajuan atau PDK 7 kelajuan. 0 ke 100 dalam 3.4 saat, kelajuan tertinggi 311 km per jam. Macam aku cakap tadi, harga jualan dia bermula dari 2.29 juta ringgit sahaja. Boleh beli ke tak ni? Cuba kecek sikit kat bini korang, manalah tahu kod-kod dapat lampu hijau ke.